Inilah sawah kita yang misteri. Play baru. Tak nampak, tak kenal siapa. Dan okey, yang kita kat jambatan kita ada nasi lambung. Hak ni nasi hiking. Ni nasi hiking. Punya gila budak ni. Okey, apa target kita hari ni? Target siakap, senangin atau ikan merah. Siput Tiasoho dekat Padang Kota. Okey, Assalamualaikum geng. Selamat pagi dan salam sejahtera. Dan jumpa lagi. Okey, alhamdulillah. Okey, tanpa buang masa, hari ini kita macam biasa kita turun lagi memancing di Pantai Sen. Dan hari ini kita komplot dengan sahabat kita, dengan siapakah dia? Siapakah nama beliau? Ni dia, Laut Fishing Channel. Ni dia, Laut Fishing Channel. Sipu kita, sipu teh handal dekat ni apa? Padang Kota. Sipu Tiasoho dekat Padang Kota. Ni dia sudah sampai dekat spot saya. Angga bagi kata-kata, bagi kata-kata. Set dekat dulu. Okey. Yang hampa duk kat luar tu, tolong subscribe angka apa? Channel One Striker. Dan Angga One Striker, jangan lupa bagi kenal 100,000. Okey. Okey, apa target kita hari ni? Target siakap, senangin atau ikan merah. Okey. Siakap tu mungkin adalah kalau ada laki kan, tapi kamera sini tak pernah nak naik. Kamera tak pernah naik. Senangin ada. Dan hari ini pertama kali Uncle Laut Fishing kita ikut saya untuk merenew lesen, sebab ada memang berkurun lama, berabad-abad tak dapat lagi landed. Jadi hari ini semoga Uncle Laut Fishing kita berakhir lah penantian dia untuk mendapatkan lesen siakap. Kita ajar dia macam mana cara untuk naik siakap. Dan satu lagi member kita dekat situ, member Uncle Laut Fishing, orang kita, siapa nama tadi? Fazli. Fazli pun pertama kali juga datang sini. Dan saya panggil dia duduk sana, bagi dia sana main seret udang. Okey, tanpa buang masa kita set up barang dan kita mancing. Okey, mantap. Okey, setup sudah siap ni. Okey, kita terus lempak. Okey, kita sakut kepala dulu. Okey. Saya mau gam nganak ya. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Kita tepi-tepi dulu. Angga pakai udang seret, Angga pakai pelampung. Udang seret? Pelampung.
Cukup udang. Aku segan nak pakai udang lah. Udang tu cukup lah. Lebih dari cukup lagi. Takut. Abang jangan takut sangkut. Sangkut buat baru. Main. Ha? Belum buat aku udang dah habis dah. Boleh? View banyak. View banyak. Berapa jam? 4,000 lebih. Mana ada sikit saja. Buang pergi depan batu itu angkat. Malu ah. Depan batu besar itu. Itu dua batu tu. Buang sini lah. Dia hanyut di sana buang. Tarik mari sikit. Dia hanyut sangkut. Sembilang. Mantap lah. Gantung dulu, Sak. Gantung dulu, Nanti ya. Bawa ais, Ais ada. Ha? Ada. Mau bagi kotak. Tak mau bagi kotak. Saya selalu aku kalau pergi greenhouse lah. Gantung. Dapat ikan lah. Kotak semua. Ais dengan ais sekali jarang. Oh, ini macam ni style lah. Ini berapa? 200 ada? 200 gram ada? Ada ke? Oh, kerapu besar. MJ. Masuk. Dia nak MJ tu. Kita masuk. Kau ada mancing ni selalu ada bawa pelayar? Apa tu? Iyalah, Ada. ada pelayar. Dia malas nak pakai. Habis tu macam Greenhouse ikan sepilang pula. Ini ikan sepilang. Habis tu macam mana you kalau dapat ikan? Apa tu? Macam mana you kalau dapat ikan? Aku pakai tangan lah. Ah. Di sana sebilang tak ada. Kasih buka tu direct, Sak. Pegang aku nak ambil gambar, Sak. Cakap mantap. Mantap. Okey, luncur. Video. On video. Aku Oh. on ke? Nanti yang ada On. lah. Pasal tadi yang dia tarik-tarik tau, aku dah tutup dah. Habis dia tarik-tarik, aku buka tray. Dia strike. Tapi yang dapat ke? Ada apa ke? Plastik kan yang ada? Ada. Yang plastik tu. Antara yang plastik. Selalu sini dulu 8 ekor, 10 ekor. 9 lah. Tu tempat dia tu, tempat budak. Tempat dia tu kalau dia tahu itu tak depan kiri sikit. Kiri sikit tu lubuk dia. Lubuk 9. Buka sikit kan. Okey. Kita gani dia. Pakai ikat. Nanti kalau ayah pasang tu dia baru rancau.
Depan batu ni ataupun ni, depan batu sini. Tu baru ada ikan tu, ada kerapu. Ada apa? Ikan sembilang ini, udang macam ni dia mau. Udang busuk sikit dia mau. Udang hidup jarang dia dapat, dia ambil. Udang mati ataupun udang busuk. Kalau pakai udang baru, udang itu kasih mati, kasih pecah kepala dia. Tak, kepala dia. Tak, dia kasih pecah. Supaya apa? Dia senang hidup. Ini 3 mata buang. Ini senang sangkut ini. Coba kita taruh kalau baru dia punya power ni masih di pemain. Kalau lalu mesti makan. Baling, cakap mantap. Okey, jauh kasih dekat sikit Angge. Kasih rapat batu itu. Boleh tarik balik, kasih rapat batu. Belakang batu sini Angge. Okey. Belakang batu sini. Okey. Cantik. Cantik. Confirm dapat. Kau tunggu mesti dia makannya. Bilang lagi. Kan aku kata apa? Mesti situ saja. Jangan baling jauh. Hang baling jauh, ikan tak ada. Hang baling apa yang apa? Aku bagi tahu situ saja. Jangan baling tempat lain. Aku taruh kepala udang tau. Taruh badan dia makan. Apa-apa pun dia makan itu. Ya. Apa-apa pun dia makan. Tak kira pakai apa. Janji dia ada saja. Okey, kasih mantap dulu. Mantap. 2 ekor. Dia sama saiz Macam tadi tau. Dia main bodong Dia bukan bodong. Tu rumah dia situ ada batu. Kalau kita mancing ikan mana-mana tempat, kita cari yang ada batu. Kalau kita mancing tak ada batu, pasir, selut, ada pun ketuka ataupun pari itu saja. Ni kalau kena kalau kena tahu sepeda pantai GH. Tahu tak? Ini gulai. Mesti ada lagi. Ini awal lagi. Ayat pun belum pasang lagi. Macam apa yang aku cakap tadi tu. Kalau main ikan sembilang dulu kalau main ikan sembilang dulu sampai sekarang 10 ekor tak lari 10 ekor. Memang tak lari Tapi aku target lain. Main plastik kau. Macam ini punya rancau. Angkanya ong. You ni rasa lah. Tak ong. Selalu kita pergi solo susah mau dapat ikan. Mau tahu lah teknik ataupun rumah ikan tu mana, tempat dia duduk mana, itu baru dah boleh strike. Kalau kita main baling saja, itu cari nasib, nama dia. Kalau kita tahu tempat dia, itu senang lah kita cari strike kan, betul ya? Angkel kita hari ini masak gulai, kari memang pekat kau-kaunya. 2 ekor. Tak sia-sia jalan jauh Angkel lah.
Saya masih dalam mood kumpau lagi sekarang. Sekarang sudah 10:30. Sedang mari kita 2 orang. Tak apa. Dan jangkel boleh merasa lah tempat ni. Tapi nak kata teruk tak teruk. Ha? Jalan okey. Jalan okey sikit, cuma jauh saja. Jom. Ini ada 1 kilo. Tak sampai ya. Tak sampai lagi. Setengah kilo atas. 700 atas. 700 dah. Balemoy. Masa ini kalau perambut mesti dari Batu Ladung mesti 2 kaki atas. Kalau kita main bottom mesti sebab apa? Kalau perambut pendek macam ini, ikan sudah ambil, dia terus tegang. Selalu kalau tegang, ikan itu lepas dari mulut dia, mata kail itu ataupun umpan itu. Bila panjang, ikan walaupun lari, ada chance lagi dia boleh talan sebab apa? Perambut ini panjang. Macam siakap, dia sambat lagi boleh telan. Sebab apa ni panjang dia punya perambut, tak sangkut lagi mata kail tu kat bibir dia. Tak rasa sakit lagi. Kena panjang tu bottom. MJ apa ni siakap. Tapi kalau kerapu pendek tak apa. Sebab kerapu ni dia terus lahap, dia terus sedut masuk dalam. Pendek tak apa. Pasal aku dah biasa pakai pendek-pendek ya. Tak boleh. Aku tengok pun kau punya perambut tu dulu lah. Memang geram lah. Tapi kita tak boleh nak tegur kan, sebab kita muda lagi. Janggut belum putih lagi ya. Kalau janggut tu putih, boleh lah. Itu boleh tegur. Sini ini 400 yang tahu. Siakap MJ. 9 antara 2 batu ni. Antara 2 batu ni dengan batu satu ni pergi sana. 9. Ayak besar sikit. Ayak besar ataupun ayak pasang. Memang sini 9 memang kau-kau dia makan. Gamuk MJ tu. Tak takut tempat makan tepi ni atau ada tempat. Ada? Ada. Saya ada. Belum masuk lah. Sekarang dia tak taruh pukul lah ni, setek ni. Ayak pasang dia mari ya. Sama pukas senangin. Senangin masuk ni. Senangin masuk. Selalu senangin duduk depan batu. Udang kopek pun boleh naik 3-4 ekor. Dia masuk belah mana? Belah sini ke dia masuk belah sana? Tak tahu, sini pun sudah tutup. Aku tengok sana ada. Masuk sini. Dulu okey lagi sampai sini lagi. Ikan banyak lagi masuk. Sebab sini kosong lagi. Ikan dari pulau tu boleh masuk sini. Tapi ini dia nak tutup lah tu. Dia nak sampai sono. Okey, yang kita kat jambatan kita ada nasi lambung. Hak ni nasi hiking. Ni nasi hiking. Punya gila budak ni. Dari pantai sen, dia pergi keluar beli nasi. Tak pernah aku dengar, tak pernah nampak, tak pernah jumpa budak macam ni. Gila. Hanya nak makan nasi ya. Pergi keluar beli nasi jalan kaki. Aduh. Ni nasi hiking Tengok. Apa? Tak tahu kena kuning. Belah mana kuning ya? Tapi bukan belah kapok, dia belah kapok dah. Belah jam. Tapi bateri habis dah apa? Lepas tak biasa tak bisa ni. Oh. Dia jual kat Bermerut itu apa? Pet shop ni. Jual yang ular python tau macam Dia nampak itu dia lari dulu ni. RM800 jual. Tapi itu kena ada pening lah. Dia akan apa? Mungkin termasuk Nak. Okey, kamu makan. Ini aku ambil air. Ni ambil ayo. Ambil.
Apa ni ayah hiking. Ayah hiking. Tak pernah dia buat orang. Dari tempat mancing Pantai Sen keluar pergi beli makanan. Bukan dekat tu. Berkilo-kilometer. Hanya keluar beli air, beli makanan. Bukan ambil banyak. Ini kalau orang masuk tak mau dah lah. Balik ke juga. Ha? Boleh masuk lagi lah. No problem. Tadi pun aku dah perasan dah. Masa masuk sini langsung tak ada rasa penat. Aku tengok tak ada rasa penat apa. Relak lah jalan. Faizal pun lah. Dia isap rokok kan? Isap rokok. Selalu isap rokok ni semput ni. Dia okey lah jalan. Badan Dia kecil. tak panjat. Oh, kalau kita tak sanggup 3-4 kali berhenti. Bukan 3 kali, 4 kali. Stop. Komando. Wan bawa komando masuk. Ini Tapi tu, komando tapi... Ha? Itu komando. Komando. Ya. Dia semput. Berapa kali jatuh. Tapi tak sanggup Saya jumpa 3 orang. Oh tu Melayu. Semua 3 orang tu. Mereka jalan, mereka mancing. Nak naik tu. Yang saya turun ni last ni. Naik lagi tinggi. 5 kali berhenti. Sedap. Ha? Mereka naik. Ni hitung dia. Hilang. Hilang apa? Hilang. Ada ikan apa? Tak kena. Jangan cepat-cepat lah. Oi. Tak kena. Jumpa kau tu. Sekarang mereka saja 7 kilo. Apa lagi kuat. Kita kejut. Dia sudah makan tenggelam geng. Bismillah. Tak kena. Aduh. Tak kena. Kau bagi aku ni umpan tu. Tong umpan. Tu orang aku. Jadilah. Dia tengok tempat dia macam dengan cetek je tuan. Tak tahu tadi masuk je. Apa? 3 ekor. Sayang mati tu. Tengok kau punya. Dia pergi mati tak usul. Nanti apa? Nanti kena ni ketam. Ha? Kau selalu tarik, nanti takut ketam ambil. Oh. Tu melompat-lompat udang. Lakat lagi. Nah, 2 ekor. Nah. Ada makan yang cendol. Jadilah goreng. Buat goreng-goreng. Rencak juga. Tak makan tu. Oh, tadi boleh makan. Oh, yang pasal syok dia. Sini kena ayat pasang. Ya. Tuh. Tengok kau punya pelampung itu, dia sangkut tak bergerak itu.
Layan dulu. Lama tak layan. Sok ah. Lama tak layan. Jangan lucu ah. Lucu malu ah. Mari. Mari. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Memang gampang ni nak seret tak rumah. Aku kata apa? Ayat pasal dia bermain. Betul ni awal nak. Macam mana? Sekilo orang nak. Sekilo lebih. Okey, alhamdulillah. Tak kumpau. Janji siakap pelia. Ekor kuning. Kita racun member dulu. Pertama kali datang sini. Nak target siakap. Siakap sudah landed. Tuh, pelampung ada banyak sini. Nak main pelampung sini. Aku ada banyak bawa pelampung. Mana aku punya? Relax. Sebab sini je ayak ni tak ada sangat. Tapi relax sikit. Betul lah. Bukan AJM. Ayak laju. AJM laju ayak. Ayak dulu. Tengok drag pun tangan saya susah nak cakap putih. Memang susah. Kalau kena mesti putih lucut. Koyak. drag seram mau bunyi. Tak payah loceng ah. Tengah drag kan. Dah sekok. Okay, alhamdulillah. Siakap kita kedua untuk tahun ini. Alhamdulillah. Okey, sekarang kita white spot pula. Kita pancing dekat spot keramat kita. Kita tengok sini macam mana pula. Okey, kita main udang kopek pula, main bottom. Tengok kerapu. Okey. Bismillah. Kapur. Gang. Yang besar. Kapur punya besar, kapur. Busuk lah. 2 ekor.
Okey, Assalamualaikum. Sesi mancing kita untuk hari ini sampai sini saja. Lagipun sekarang sudah petang dan umpan kita pun sudah habis. Hari ini kita bawa umpan banyak sebab kita hari ini ada komplot. Tapi kita punya komplot satu orang, dia balik awal. Jadi kita hampir habis umpan kita sampai petang lah. Okey, komplot kita hari ini aku pun tak kenal dari aku tak kenal dia siapa. Tiba-tiba hari ini dapat komplot ya. Dan kita bertahan sampai petang untuk hari ini. Dan alhamdulillah target kita pun landed hari ini. Dan member kita pun dapat juga lah strike untuk hari ini. Walaupun dia pertama kali datang dekat spot saya, dia gasah juga. Okay, alhamdulillah kita tunjuk hasil kita. Dan inilah sahabat kita yang misteri, Play baru. tak nampak, tak kenal siapa. Dan alhamdulillah ini hasil dia, geng. Hasil alhamdulillah. Manis. Ada MJ dia kena cukai hitam. Dan dapat game ni 9, bukan gemang, ni 9. 9 MJ sudah kena cukai. Dan kerapu boron. Ni panau besar. Dan landed. Landed macam biasa. Macam biasa, geng. Macam biasa. Spot kita memang siakap, berpisah tiada. Dan satu lagi komplot kita, Uncle Lau Fishing. Uncle Lau Fishing channel. Dia balik awal, tapi dia pun alhamdulillah dia pun dapat juga 2 ekor ikan gemang 9. Walaupun dia first time datang sini, saya ajak dia abang sini. Dan dia balik dengan senyuman juga. Biasalah dia tu mancing sejam ataupun 2 jam saja habis balik. Dan dia balik awal, kita tunggu sampai petang. Sekarang sudah pukul 4 dan kita balik ya. Okay, alhamdulillah pertemuan kita sampai sini saja. Dan jangan lupa sesiapa yang nak renew lesen, hello kita, dan kita bawa datang ke spot kita. InsyaAllah kita menduga berserah kepada Allah dan percaya pada rezeki. InsyaAllah ada yang sini spot dia. Dan ini dia, apa nama tadi? Fazli. Fazli. Ni dia Fazli, nama Fazli. Geng, InsyaAllah next trip InsyaAllah repeat lagi. InsyaAllah repeat. Mana-mana pun kita on lah. Kita on. Selagi dia tak dapat lesen lagi untuk tahun ini, kita akan berhenti. Okay, geng, sampai sini saja pertemuan kita. Dan jangan lupa episod akan datang hari Rabu 12.30 hari. Setiap minggu kita keluarkan baju baru. Okay, stand by, geng. InsyaAllah kita jumpa lagi di episod akan datang. Assalamualaikum.